Para hadirin sekalian, seluruh Eropah kini sedang bergegar. Raja Sepanyol telah mengadakan sidang media tergempar yang mengejutkan dunia. Malaysia adalah guru yang harus kita contohi. Kita terlalu sombong. Apa sebenarnya yang telah berlaku sehingga kerabat diraja Eropah yang paling terkemuka mengeluarkan kenyataan yang begitu luar biasa? Permulaan insiden itu adalah pendaratan cemas yang berlaku 4 hari lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pesawat khas kerabat diraja Sepanyol terpaksa mendarat di bumi Malaysia akibat masalah teknikal badan pesawat. Dilaporkan reaksi pertama ahli kerabat diraja adalah, di pulau kecil Asia itu, bolehkah mereka melayan kita dengan baik? Namun, 72 jam kemudian, fikiran mereka berubah 180 darjah. BBC, Reuters, AFP dan semua media dunia berpusu-pusu ke KLIA. Ketua-ketua negara Eropah turut mengadakan mesyuarat tergempar. Apa yang berlaku di Kuala Lumpur selama 3 hari itu? Saya Kapten Carlos Martinez, Datuk Bandar Pengawal Kerabat Diraja Sepanyol. Saya telah berkhidmat kepada Baginda Raja selama 25 tahun. Ini adalah kejutan terbesar yang saya alami sepanjang hidup saya. Sekarang, sila dengar sendiri kisah yang luar biasa ini. Sebelum bermula, sila tekan suka dan langgan. Ini akan memberikan saya kekuatan besar untuk memperkenalkan lebih banyak kisah menakjubkan tentang Malaysia. Salam sejahtera, saya Kapten Carlos Martinez, Datuk Bandar Pengawal Kerabat Diraja Sepanyol. Sepanjang 25 tahun berkhidmat kepada Baginda Raja, saya telah mengembara ke seluruh Eropah, malah Timur Tengah dan Amerika. Saya pernah mengalami pelbagai kaedah layanan negara dan melihat lapangan terbang serta hotel bertaraf dunia. Tetapi pemandangan yang saya saksikan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada hari itu, benar-benar mengubah 25 tahun kerjaya saya. Insiden ini bermula dengan pesawat khas diraja yang berlepas dari Madrid menuju ke Manila, Filipina. Ia adalah lawatan rasmi oleh Baginda Raja, Baginda Permaisuri dan 6 orang ahli lembaga penasihat diraja. Semua jadual, termasuk majlis santapan negara dengan Presiden Filipina, telah diatur. Ketika itu, kami sedang terbang melintasi Selat Melaka, berhampiran selatan Malaysia. Tiba-tiba, badan pesawat mula bergegar dengan kuat. Juru terbang melaporkan situasi kecemasan. Terdapat masalah serius dengan sistem hidraulik. Kami perlu mendarat segera di lapangan terbang terdekat. Lapangan terbang terdekat ialah KLIA, kira-kira 40 minit penerbangan. Meneruskan penerbangan ke Manila memerlukan lebih sejam dan berpatah balik ke Singapura pula lebih jauh. Mengambil kira keadaan pesawat, KLIA adalah satu-satunya pilihan. Apabila saya melaporkan situasi itu kepada Baginda Raja, wajah Baginda menjadi keruh. Seorang penasihat diraja malah menunjukkan riak wajah tidak senang secara terang-terangan. Inilah tanggapan mereka terhadap Malaysia, sebuah negara Asia yang hanya terkenal dengan minyak sawit dan syarikat teknologi tertentu yang dianggap bukan tempat yang layak untuk dilawati oleh kerabat diraja Eropah. Tetapi kami tidak mempunyai pilihan. Keselamatan adalah keutamaan. Sebelum mendarat, perkara yang menakjubkan mula berlaku. Suara yang datang dari menara kawalan KLIA adalah dalam bahasa Sepanyol yang sempurna. Di mana-mana di Eropah, berurusan dalam bahasa Inggeris adalah perkara asas, tetapi di lapangan terbang Asia, kami mendengar bahasa Sepanyol. Lebih-lebih lagi, sebutan itu adalah bahasa Sepanyol standard dengan lohat Castilian. Prosedur pendaratan cemas itu pantas luar biasa. Landasan segera dikosongkan, jentera bomba dan ambulans sudah bersiap sedia. Proses pendaratan sangat lancar, sukar dipercayai. Sama sekali tidak terbayang ia adalah pendaratan cemas akibat masalah hidraulik. Sebaik sahaja pintu pesawat dibuka dan kami melangkah ke Aerobridge, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Di pintu masuk Aerobridge, lebih 15 orang kaki tangan berpakaian sut kemas berbaris, membongkok hormat dan memberi salam dalam bahasa Sepanyol yang fasih. Seorang warga Malaysia yang berdiri di hadapan memperkenalkan dirinya dalam bahasa Sepanyol yang sempurna. Beliau adalah Ketua Pasukan Protokol Khas KLIA.
Beliau pernah berkhidmat sebagai diplomat di Madrid selama 7 tahun. Sebutan beliau sama persis dengan orang tempatan Madrid, malah penggunaan etika bahasa untuk majlis rasmi juga sempurna. Mereka telah menyediakan layanan protokol khas untuk baginda raja. Di atas kerusi roda mewah, terukir jata diraja Sepanyol, ini adalah pendaratan cemas tanpa sebarang notis awal. Bagaimana mereka membuat persediaan seperti ini terlebih dahulu adalah di luar jangkauan akal. Lebih banyak kejutan menyusul. Setiap ahli kerabat diraja dihadiahkan minuman tempatan Malaysia yang paling popular iaitu teh tarik dan makanan ringan kari pak pusing yang rangup. Mampu menyediakan hadiah sambutan yang paling ikonik dalam masa sesingkat itu sungguh luar biasa. Semasa bergerak melalui laluan VIP, kejutan berterusan di dinding koridor tergantung replika berkualiti tinggi karya seni Sepanyol lukisan Goya dan Picasso. Kami tidak pasti sama ada ia dipamerkan secara kekal atau seseorang sengaja menukarnya. Pemeriksaan imigresen lebih pantas lagi. Ia dijalankan di kawasan VIP yang disediakan secara berasingan. Pegawai pandu arah dengan sopan dalam bahasa Sepanyol. Pemeriksaan pasport diselesaikan dalam masa kurang 2 minit. Lebih pantas daripada lapangan terbang Barajas di Madrid. Pada ketika itu, kami menerima tawaran yang tidak dijangka. Pasukan perubatan yang bersiap sedia mencadangkan pemeriksaan kesihatan. Mereka berkata, mungkin baginda berasa terkejut kerana pendaratan cemas dan ingin memastikan tiada sebarang ketidakselesaan. Ini adalah keprihatinan yang tidak pernah kami alami di mana-mana di Eropah. Bagasi sudah sedia. Setiap beg mempunyai label nama pemilik dalam bahasa Sepanyol dan Inggeris, dicetak bersama jata diraja Sepanyol. Kami tidak tahu siapa yang membuat persiapan ini dan pada bila masanya, ketua pasukan protokol malah mencadangkan hotel. Beliau berkata terdapat beberapa hotel di Kuala Lumpur yang mempunyai suite khas yang disediakan untuk kerabat diraja Eropah dengan kaki tangan berbahasa Sepanyol yang tinggal tetap dan malah dapur khas untuk hidangan Sepanyol. Beliau menjelaskan bahawa tetamu kehormat kerabat diraja Eropah sering menggunakan kemudahan tersebut. Apabila meninggalkan lapangan terbang, kami terkejut lagi melihat kenderaan yang menunggu. 5 buah kereta Maybach, setaraf dengan yang digunakan di Istana Madrid, berbaris, setiap pemandu berpakaian sut dan sarung tangan putih. Di dalam kereta, tersedia surat khabar harian, Sepanyol, El País, dan berita sukan markah hari itu, serta jus buah segar yang sejuk. Tiada satu pun daripada ini diminta terlebih dahulu. Ketua pasukan protokol berkata, mereka menerima panggilan kecemasan daripada pejabat kedutaan Sepanyol dan Malaysia sentiasa bersungguh-sungguh dalam melayan tetamu. Tidak dapat dibayangkan bahawa semua ini telah disiapkan dalam masa hanya 40 minit selepas notis pendaratan cemas diterima. Apabila kenderaan meninggalkan lapangan terbang dan memasuki lebuh raya, baginda raja mula bersuara buat kali pertama. Kerana pemandangan di luar tingkap sama sekali berbeza daripada yang dijangkakan. Bangunan pencakar langit yang tidak berkesudahan, lebuh raya 6 lorong yang diselenggara dengan baik dan kenderaan mewah yang bergerak tanpa henti. Apa yang terbentang di hadapan adalah infrastruktur bandar yang tidak kalah, malah mungkin lebih baik daripada Madrid atau Barcelona. Di kedua-dua belah lebuh raya, bangunan pangsapuri melebihi 30 tingkat berterusan. Bukan satu atau dua, tetapi puluhan, tidak berkesudahan. Bangunan pencakar langit yang hanya dilihat di pusat bandar Madrid adalah kawasan perumahan biasa di sini. Apabila kami melintasi Sungai Klang, semua orang terdiam. Pemandangan malam Kuala Lumpur pada waktu petang sungguh menakjubkan. Cahaya lampu di kedua-dua tebing sungai bersambung tanpa had. Jambatan yang merentasi sungai diterangi dengan lampu berwarna-warni. Terdapat 5 atau 6 jambatan yang dapat dilihat. Seorang penasihat diraja bergumam, bagaimana sebuah pulau yang dikatakan tidak mempunyai sumber boleh membina bandar seperti ini? Saya juga mempunyai persoalan yang sama. Sepanyol adalah salah satu negara terkuat di Eropah yang secara sejarah pernah menguasai dunia.
Namun, negara Asia kecil yang kami pandang rendah ini sungguh luar biasa. Sebaik sahaja memasuki kawasan KLCC, TRX, kejutan menjadi lebih besar. Sekumpulan bangunan pencakar langit berpusat di sekitar Menara Berkembar Petronas dan Menara Merdeka 118 mengingatkan pada Manhattan, New York. Walaupun sudah melepasi jam 9 malam, jalan-jalan terang benderang seperti siang hari, kedai-kedai bercahaya dan jalanan dipenuhi orang ramai. Apa yang lebih menakjubkan adalah orang yang berjalan di jalanan. Wanita berjalan sendirian dengan bebas dan santai, tanpa sedikit pun rasa bimbang. Di Madrid, berjalan sendirian pada larut malam perlu berhati-hati, tetapi di sini ia adalah perkara semula jadi. Di setiap jalan terdapat kedai serba nikah 24 jam. Menurut Ketua Pasukan Protokol, Malaysia mempunyai lebih daripada 13,000 kedai serba nikah. Anda boleh membeli apa sahaja yang diperlukan pada jam 3 pagi. Malah, anda boleh membayar pelbagai bil utiliti, menghantar barang dan perkhidmatan kurier. Ini bermakna sebuah kedai kecil berfungsi sebagai bank dan pejabat pos. Apabila tiba di hotel, kami terkejut lagi. Kemewahan lobi tidak kalah berbanding Hotel Ritz di Madrid. Lebih-lebih lagi, terdapat lebih sedozen kaki tangan yang boleh berbahasa Sepanyol dengan fasih. Ada yang berasal dari Amerika Latin, malah ada yang dari Sepanyol. Pengurus besar hotel memberi salam dalam bahasa Sepanyol yang sempurna. Beliau memperkenalkan diri sebagai warga Barcelona tetapi telah bekerja di Malaysia selama 12 tahun. Apabila mendengar bahawa populasi penutur bahasa Sepanyol yang menetap di Malaysia melebihi puluhan ribu, semua orang terkejut. Rupa-rupanya, terdapat pertukaran yang telah lama wujud yang kami sama sekali tidak sedar. Dalam perjalanan menuju ke suite diraja, kami terus mendengar fakta yang mengejutkan. Malaysia adalah ekonomi penting dunia. Industri semikonduktor dan pembuatan teknologinya memegang peranan penting dalam rantaian bekalan global. Teknologi kejuruteraan Malaysia menyumbang kepada banyak projek mega di seluruh dunia. Sebaik sahaja melangkah masuk ke bilik, semua orang menarik nafas kagum. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkat 60 sungguh menakjubkan. Lautan cahaya lampu yang tidak berkesudahan di luar tingkap, lampu kenderaan yang bergerak membentuk garisan seperti sungai. Ini adalah skala yang luar biasa, berbeza sama sekali daripada pemandangan malam Paris atau London. Baginda Raja berdiri di tepi tingkap dan merenung lama. Kemudian baginda berkata perlahan, "Kita terlalu sedikit tahu tentang Malaysia. Tempat ini sungguh hebat." Apabila perkhidmatan bilik untuk makan malam tiba, kejutan terakhir menanti kami. Ia adalah hidangan Sepanyol yang sempurna. Daripada jamuan Iberico, ham Sepanyol, paella nasi makanan laut, Sepanyol, hingga gazpacho sup sejuk, Sepanyol, rasanya setanding dengan restoran berbintang Michelin di Barcelona. Chef keluar sendiri untuk menerangkan. Beliau berkata, walaupun beliau lulus dari sekolah kulinari terkenal di Paris, beliau tertarik dengan keindahan masakan Malaysia dan menetap di sini selama 15 tahun. Beliau berkata, masakan Malaysia adalah seni api dan bahan segar. Hanya untuk merebus sup laksa Sarawak sahaja memerlukan berpuluh-puluh bahan dan teknik. Semasa makan, pemandangan jalan di luar tingkap membawa kejutan lain. Walaupun waktu makan tengah hari, jalan restoran sibuk. Pekerja pejabat menghabiskan makanan dengan cepat dan kembali ke pejabat. Motosikal penghantar makanan bergerak tanpa henti. Malah, kami melihat robot menghantar makanan. Seorang penasihat diraja bertanya, apakah robot itu? Kaki tangan panduan menjawab, ia adalah robot penghantar makanan. Ia telah dikomersialkan baru-baru ini dan boleh dilihat di seluruh Kuala Lumpur. Ia bergerak sendiri di sepanjang laluan pejalan kaki, dapat mengenal pasti lampu isyarat dan mengelak pejalan kaki. Pada sebelah petang, kami melawat sekitar Cyberjaya dan Technology Park Malaysia. Di antara bangunan pencakar langit, taman dan kemudahan kebudayaan disusun secara harmoni. Bangunan kaca gergasi berkilauan di bawah matahari. Nama syarikat bertaraf dunia tergantung di setiap bangunan. Kaki tangan panduan menjelaskan bahawa kawasan ini adalah pusat teknologi Malaysia. Syarikat teknologi maklumat
dan syarikat permulaan, startup, tertumpu di sini. Puluhan ribu jurutera bekerja di sini. Di dataran di hadapan salah satu bangunan, sekumpulan anak muda berkumpul mempamerkan sesuatu. Apabila didekati, ia adalah pameran robot yang dibuat oleh pelajar universiti. Robot bersaiz tapak tangan bergerak sendiri, mengelak halangan dan dapat mengenal pasti wajah serta memberi salam. Baginda Raja bertanya kepada para pelajar di mana mereka mempelajarinya. Para pelajar menjawab bahawa mereka belajar membuatnya sendiri dalam kelab universiti. Walaupun mereka meminta nasihat daripada profesor, kebanyakan ilmu diperoleh melalui kursus dalam talian dan buku. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, kami melalui kawasan KL Central, pusat bandar. Ia adalah waktu pulang kerja dan jalanan dipenuhi orang ramai. Tetapi yang mengejutkan adalah bangunan pusat tuition. Di setiap bangunan, tergantung puluhan papan tanda pusat tuition, pelajar berulang-alik masuk dan keluar tanpa henti. Kaki tangan panduan menjelaskan bahawa semangat pendidikan di Malaysia adalah bertaraf dunia. Perbelanjaan tuition sahaja melebihi ratusan juta ringgit setahun. Ibu bapa sanggup melabur segalanya demi pendidikan anak-anak mereka. Di hadapan sebuah pusat tuition, saya melihat pelajar keluar walaupun sudah melepasi jam 10 malam. Pelajar sekolah menengah baru sahaja selesai belajar. Walaupun kelihatan letih, mereka masih memegang buku dan nota di tangan. Malam itu, Baginda Raja dan penasihat diraja berkumpul di suite hotel, membincangkan apa yang dilihat dan dialami sepanjang hari. Semua bersetuju dengan kesimpulan yang sama. Kekuatan negara ini datang dari pendidikan. Walaupun tanpa sumber semula jadi, dengan memupuk bakat, mereka dapat membangun hingga ke tahap ini. Seorang penasihat diraja berkata, apa yang dilakukan oleh anak muda Sepanyol? Kita terlalu selesa. Pada jam 2 pagi malam itu, tiba-tiba terdengar jeritan dari bilik sebelah. Saya bergegas ke sana dan melihat salah seorang penasihat diraja, Menteri Jose Alvarez, terbaring sambil memegang dada. Beliau berusia 72 tahun dan mempunyai sejarah diabetes serta tekanan darah tinggi. Wajahnya pucat, berpeluh sejuk dan sukar bernafas. Ia adalah gejala tipikal serangan jantung. Saya segera menghubungi kaunter hotel dan meminta ambulans, perkara yang menakjubkan berlaku. Dalam masa kurang 3 minit, kaki tangan hotel dan 4 anggota paramedik kecemasan tiba di bilik. Rupa-rupanya, hotel itu sendiri dilengkapi dengan peralatan perubatan kecemasan dan mempunyai talian terus ke hospital berdekatan. Tindakan anggota paramedik tersusun rapi. Mereka segera menyambungkan mesin elektrokardiogram, ECG, mudah alih dan memasang topeng oksigen. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua pasukan mengeluarkan komputer tablet dan menyambungkannya ke suatu tempat. Di skrin, muncul seorang doktor. Beliau memperkenalkan diri sebagai profesor dari Jabatan Perubatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Beliau sedang menyemak data ECG dalam masa nyata. Beliau berkata, dijangka ia adalah acute myocardial infarction, serangan jantung akut dan perlu segera dihantar ke hospital. Saya menjadi panik dan berkata perlu berbincang dengan doktor diraja Sepanyol, tetapi anggota paramedik itu berkata dengan tegas, masa emas hanya tinggal 5 minit, berbahaya jika tidak membuat keputusan sekarang. Baginda Raja membuat keputusan, saya percaya Hospital Malaysia. Tentunya, apa yang dilihat Baginda sepanjang hari semalam mempengaruhi keputusan Baginda. Anggota paramedik meletakkan pesakit di atas pengusung dan memasang IV line. Seluruh proses mengambil masa kurang seminit. Lift sudah menunggu. Di hadapan hotel, sebuah ambulans model terkini sudah sedia. Dalaman ambulans seperti unit rawatan rapi ICU mini dilengkapi dengan pelbagai peralatan perubatan. Monitor memaparkan tanda-tanda vital pesakit dalam masa nyata. Peralatan kelihatan lebih baik daripada ambulans hospital di Raja Madrid. Sebaik sahaja ambulans berlepas, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Semua lampu isyarat bertukar hijau. Walaupun pada jam 2 pagi masih terdapat kenderaan di jalan raya, tetapi semuanya memberi laluan. Dikatakan ini adalah sistem isyarat trafik pintar. Apabila kenderaan kecemasan melintas, isyarat akan dilaraskan secara automatik.
Rawatan berterusan di dalam ambulans. Anggota paramedik berkomunikasi dengan hospital melalui persidangan video masa nyata, menggunakan tablet dan memberikan ubat-ubatan. Doktor hospital memberikan arahan dan mereka segera melaksanakannya. Tekanan darah dan nadi pesakit mula stabil secara beransur-ansur. Selepas 5 minit, kami tiba di hospital. 8 kaki tangan perubatan sudah menunggu di pintu masuk. Mereka menyambut sambil menyebut nama pesakit, mengatakan segalanya sudah sedia dan akan dihantar ke bilik pembedahan dengan segera. Profesor kardiologi keluar sendiri. Beliau memperkenalkan diri pernah menjalani latihan di Johns Hopkins Hospital di Amerika Syarikat. Beliau berkata, pasukan telah dikumpulkan sebaik sahaja ambulans berlepas dan mereka telah pun memperoleh rekod perubatan pesakit. Saya bertanya bagaimana beliau mendapatkan rekod perubatan Sepanyol secepat itu. Profesor menjawab bahawa ia diminta secara kecemasan daripada Hospital Madrid melalui kedutaan Sepanyol dan dihantar dalam masa 10 minit. Sistem pertukaran maklumat perubatan antarabangsa dibina dengan sangat baik. Sebelum memasuki bilik pembedahan, Profesor menerangkan bahawa arteri koronari tersumbat menyebabkan bekalan darah ke jantung tidak mencukupi dan perlu memasukkan stent gegelang untuk membuka saluran darah. Pembedahan dijangka mengambil masa 1,5 jam. Kami dibawa ke bilik menunggu. Yang mengejutkan, skrin di bilik menunggu menyiarkan proses pembedahan dalam masa nyata. Dikatakan ini adalah prinsip ketelusan perubatan. Jika keluarga bersetuju, mereka boleh menonton proses pembedahan secara langsung. Bilik pembedahan di skrin kelihatan seperti kapal angkasa. 6 monitor gergasi memenuhi dinding. Lengan robotik yang tergantung di siling bergerak dengan tepat. Jururawat menjelaskan bahawa ia adalah robot bantuan Artificial Intelligence AI yang boleh membetulkan gegaran tangan doktor dan meningkatkan ketepatan. Dalam masa 15 minit, saluran darah yang tersumbat dibuka, darah mula mengalir semula seperti biasa. Degupan jantung juga kembali stabil. Namun, Profesor melihat skrin dengan teliti dan berkata perlu ada pembedahan tambahan. Beliau berkata, satu lagi saluran darah juga sempit 70%. Jika tidak dirawat sekarang, terdapat risiko berulang dalam tempoh 6 bulan. Pembedahan tambahan itu diselesaikan dengan tepat dalam masa 15 minit. Jumlah masa pembedahan adalah 1 jam 40 minit. Apabila pesakit keluar dari bilik pembedahan, perkara yang tidak dapat dipercayai berlaku. Pesakit yang baru pulih sepenuhnya tersenyum. Profesor menjelaskan bahawa kerana pembedahan dilakukan melalui pergelangan tangan, pemulihan adalah cepat. Pesakit boleh berjalan selepas 6 jam. Di Sepanyol, pembedahan seperti itu memerlukan sekurang-kurangnya 2 hari rawatan di hospital, tetapi di sini, beliau boleh keluar dalam 2 hari. Kos pembedahan juga mengejutkan. Kira-kira RM45,000 Malaysia, bersamaan kira-kira $10,000. Di Madrid, ini akan menelan belanja sekurang-kurangnya $200,000. Dalam perjalanan ke wad, satu lagi kejutan menanti kami. Robot bergerak ulang-alik di koridor, membawa ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Skrin di dinding memaparkan status setiap pesakit dalam masa nyata. Ia adalah sistem yang membolehkan stesen jururawat memantau semua pesakit sepintas lalu. Ward ICU lebih baik daripada suite hotel. Luas, bersih dan seluruh dinding adalah tingkap dari lantai ke siling. Pemandangan malam Kuala Lumpur terpampang di hadapan mata. Walaupun terdapat pelbagai peralatan perubatan di tepi katil, reka bentuknya bergaya, tidak seperti di hospital. Yang paling mengejutkan adalah hologram yang muncul dari siling. Jantung pesakit muncul dalam bentuk 3 dimensi. Imej jantung yang berdegup dalam masa nyata dapat dilihat dengan jelas. Dikatakan bahawa AI akan memantau keadaan jantung 24 jam sehari dan sebaik sahaja terdapat tanda-tanda abnormal, pasukan perubatan akan segera dimaklumkan. Seorang jururawat khas ditugaskan. Yang mengejutkan, beliau fasih berbahasa Sepanyol. Beliau memperkenalkan diri telah datang ke Malaysia dari Amerika Latin untuk belajar dan lulus dari Fakulti Kejururawatan Universiti Malaya. Beliau bekerja di sini kerana sistem perubatan Malaysia sangat cemerlang.
Beliau mengeluarkan tablet dan menunjukkan rancangan penjagaan 24 jam pesakit. Ia menyenaraikan secara terperinci jadual ubat, senaman pemulihan dan diet untuk setiap waktu. Beliau turut menerangkan kesan ubat, kesan sampingan dan kaedah senaman dengan animasi 3D. Beliau juga menghulurkan kepada kami satu alat kecil. Ia adalah monitor ECG boleh pakai. Dengan memakainya seperti jam tangan, ia boleh memantau keadaan jantung 24 jam sehari. Data akan dihantar kepada pasukan perubatan dalam masa nyata dan malah boleh dihantar kepada doktor di Raja Sepanyol. Keesokan paginya, sesi rawatan bersama bermula. Bukan seorang doktor, tetapi lebih 10 orang kaki tangan perubatan masuk bersama. Profesor kardiologi, endokrinologi, perubatan pemulihan, pemakanan dan psikiatri berkumpul. Mereka menjelaskan bahawa ini adalah Multidisciplinary Team MDT. Pakar dari pelbagai jabatan merawat pesakit bersama-sama. Profesor dari setiap jabatan memeriksa pesakit secara bergilir-gilir. Kaedah mereka unik. Mereka tidak menggunakan stetoskop, tetapi menggunakan alat imbasan ultrabunyi diagnostik, mengesahkan keadaan jantung dan organ lain di tempat itu juga. Imej segera dipaparkan pada tablet. Profesor-profesor melihat dan berbincang bersama. Profesor endokrinologi menunjukkan graf gula darah pesakit. Ia merekodkan secara terperinci perubahan gula darah malam tadi. Beliau berkata, gula darah sedikit meningkat pada jam 3 pagi, tetapi pam insulin automatik melaraskannya kembali normal. Monitor glukosa berterusan dan pam insulin berfungsi bersama diuruskan oleh AI. Profesor Perubatan Pemulihan mencadangkan pemulihan jantung bermula hari ini. Ia adalah rancangan senaman tersuai yang menggunakan peralatan virtual reality. Di skrin di dinding, muncul avatar 3D pesakit. Avatar itu menunjukkan cara bersenam dan menerangkan postur yang betul. Profesor Pemakanan menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Beliau berkata, mereka telah menganalisis genetik pesakit. Sampel darah yang diambil sejurus tiba di bilik kecemasan semalam telah dianalisis sepanjang malam. Beliau berkata, pesakit mempunyai jenis badan yang metabolisme garamnya perlahan, oleh itu, menu diet rendah garam yang disesuaikan telah disediakan. Profesor Psikiatri juga bersuara. Beliau berkata, perasaan tertekan mungkin berlaku selepas pembedahan jantung dan mereka akan menawarkan rancangan kaunseling AI. Ia boleh berdialog dalam bahasa Sepanyol. Selepas rawatan bersama, saya bertanya kepada Profesor Kardiologi sama ada semua pesakit menerima rawatan seperti ini. Profesor menjawab bahawa ini adalah rawatan standard di hospital ini. Ia sama walaupun untuk pesakit yang menggunakan insurans kesihatan awam. Apabila makan tengah hari dihantar, saya terkejut lagi. Ia adalah hidangan Sepanyol, paella dan hidangan ikan yang dimasak rendah garam. Rasanya sangat enak. Pakar pemakanan datang sendiri untuk menjelaskan bahawa mereka menu dengan mengambil kira hasil analisis genetik pesakit dan latar belakang budaya agama. Pada sebelah petang, kami pergi ke bilik terapi pemulihan. Di ruang yang luas seperti gimnasium, terdapat pelbagai peralatan senaman. Semua peralatan disambungkan ke sistem pemantauan canggih. Semasa pesakit bersenam, kadar denyutan jantung dan tekanan darah dipantau dalam masa nyata. Yang mengejutkan, seorang lelaki tua yang baru menjalani pembedahan jantung 3 hari lalu sedang berjalan di atas treadmill. Parut pembedahan di dadanya masih jelas. Ahli terapi pemulihan menjelaskan bahawa Malaysia menekankan pemulihan awal, lebih cepat bergerak, lebih cepat pulih. Rancangan pemulihan VR yang direka untuk pesakit juga bermula dengan memakai alat kepala. Pantai yang indah muncul di hadapan mata. Bunyi ombak dapat didengar dan angin sejuk dapat dirasakan. Saya mula berjalan perlahan di dalam gambar. Walaupun sebenarnya saya berjalan di tempat dalam dunia maya, rasanya seperti berjalan-jalan di tepi pantai. Ahli terapi pemulihan melihat monitor dan menjelaskan bahawa kadar denyutan jantung berada dalam julat yang sesuai dan intensiti senaman adalah tepat. AI akan melaraskan rancangan secara automatik mengikut keadaan pesakit.
Pada waktu petang, keputusan analisis genetik tepat dikeluarkan. Kami berpindah ke bilik mesyuarat. Carta genetik yang penuh terbentang di dinding. Doktor menjelaskan bahawa pesakit mempunyai mutasi gen tertentu dan risiko penyakit kardiovaskular lebih tinggi daripada orang biasa. Tetapi dengan rancangan pencegahan, risiko dapat dikurangkan sebanyak 70%. Kami juga menerima preskripsi ubat tersuai. Dikatakan ia diadun mengikut kombinasi genetik pesakit. Beliau berkata, selagi pemeriksaan berkala dilakukan setiap 3 bulan, ia boleh mencegah berulang. Malam itu, pesakit berkata di wad, untuk mendapatkan rawatan seperti ini di Madrid, saya perlu menunggu sekurang-kurangnya 6 bulan. Tetapi di sini semuanya selesai dalam sehari. Pada hari ketiga, pesakit pulih sepenuhnya dan boleh keluar. Doktor juga terkejut, mengatakan kadar pemulihan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Pemeriksaan terakhir sebelum keluar, semua nilai adalah normal. Fungsi jantung malah lebih baik daripada sebelum pembedahan. Semasa mengambil dokumen keluar, kami terkejut lagi. Kami menerima USB yang mengandungi semua proses dari pembedahan, kemasukan hospital hingga pemulihan. Bukan sahaja video pembedahan, tetapi juga semua hasil pemeriksaan dan kaedah pengurusan masa depan telah disusun secara terperinci. Ia juga disertakan dengan terjemahan bahasa Sepanyol. Sebelum meninggalkan hospital, Baginda Raja secara khusus berjumpa dengan Profesor Kardiologi untuk menyatakan rasa terima kasih. Mereka berdialog panjang di pejabat Profesor. Baginda Raja bertanya tentang sistem perubatan Malaysia dan bagaimana ia dapat berkembang sedemikian rupa. Profesor menjawab bahawa 30 tahun dahulu, perubatan Malaysia masih mengejar, tetapi melalui pelaburan dalam pendidikan, pembangunan teknologi dan reformasi sistem, mereka telah mencapai tahap ini. Beliau berkata, yang paling penting adalah falsafah mengutamakan pesakit. Baginda Raja berkata perlahan, Sepanyol juga harus belajar. Kami ingin mengkaji sistem perubatan Malaysia. Kami memutuskan untuk melawat bandar Kuala Lumpur lagi bersama pesakit yang sudah pulih. Mampu berjalan dengan sihat sendiri adalah sesuatu yang patut disyukuri. Kami melawat Taman Tasik Titiwangsa yang dicadangkan oleh hospital, laluan berbasikal di tepi tasik diselenggara dengan baik, dikatakan sepanjang puluhan kilometer oleh kerana ia adalah hujung minggu. Ramai keluarga keluar, orang ramai duduk di atas tikar berkelah, menikmati masa santai, penunggang basikal dan pelari berulang-alik di sepanjang tasik. Yang mengejutkan, walaupun sudah melepasi jam 10 malam, masih ramai orang. Wanita bersenam sendirian, pasangan muda berjalan-jalan, tanpa sedikit pun rasa bimbang walaupun pada larut malam. Kaki tangan panduan menjelaskan bahawa taman ini dibuka 24 jam dan selamat pada waktu malam. Lampu jalan terang di mana-mana dan polis sering meronda. Beliau berkata, ini mungkin kerana kadar jenayah Malaysia sangat rendah. Kemudahan di seluruh taman juga lengkap, tandas yang bersih, tempat minum air dan stesen sewa basikal. Di mana-mana terdapat kesan keprihatinan yang teliti untuk memudahkan penggunaan oleh rakyat. Kami berdiri di atas jambatan, melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dan cahaya lampu di kedua-dua tebing yang bersambung tanpa henti. Garisan langit yang dibentuk oleh bangunan pencakar langit, lampu yang menghiasi jambatan dan cahaya kereta yang bergerak tanpa henti. Ini adalah bandar yang penuh dengan kehidupan. Baginda Raja berkata perlahan, saya dengar pulau ini tidak mempunyai sumber. Jadi, bagaimana mereka membina bandar seperti ini? Kaki tangan panduan menjawab, manusia adalah sumber. Kami telah mencapai tahap ini dengan melabur dalam pendidikan dan membangunkan teknologi. Kami berpindah ke kawasan Bukit Bintang, Mont Kiara yang dikenali sebagai kawasan multibudaya. Jalanan masih meriah walaupun malam semakin larut. Restoran dari pelbagai negara bercahaya terang, pelbagai kaum bergaul secara bebas. Apabila melalui sebuah restoran Sepanyol, kami secara kebetulan masuk. Pemiliknya berasal dari Andalusia dan telah tinggal di Malaysia selama lebih sedekat. Beliau berkata, Malaysia adalah tempat yang baik untuk didiami, selamat dan orangnya sangat mesra. Beliau berkata, pada mulanya ia asing,
tetapi kini beliau telah menyesuaikan diri sepenuhnya. Rakyat Malaysia tidak mendiskriminasi orang asing dan anak-anaknya bersekolah di sekolah Malaysia dan membesar dengan baik. Semasa berjalan di jalanan, kami juga melihat masjid negara yang ikonik. Fakta bahawa terdapat masjid yang begitu besar di Malaysia sendiri sudah mengejutkan. Kaki tangan panduan menjelaskan bahawa Malaysia menjamin kebebasan beragama dan pelbagai agama hidup bersama. Kami masuk ke kedai Serbaneka. Walaupun jam 11 malam, pelanggan tidak putus-putus. Pelajar, pekerja pejabat, warga emas, pelbagai lapisan usia. Ada yang membeli barang keperluan, ada yang membayar bil utiliti dan ada yang menghantar kurier. Sebuah kedai kecil memainkan pelbagai peranan. Juruwang yang bertugas adalah seorang pelajar universiti yang kelihatan berusia awal 20-an. Saya bertanya sama ada beliau letih bekerja larut malam. Beliau menjawab bahawa beliau sedang mengumpul wang untuk yuran pengajian. Beliau belajar pada waktu siang dan bekerja pada waktu malam, perlu menanggung yuran pengajian sendiri. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Baginda Raja berkata, anak muda negara ini membuka masa depan mereka sendiri. Baginda berkata, mereka membaca dan bekerja sendiri walaupun tanpa disuruh. Apabila kembali ke suite, saya melihat keluar tingkap. Tengah malam telah berlalu, tetapi Kuala Lumpur masih terjaga. Lampu bangunan, kenderaan yang memecut di jalanan, cahaya terang kedai Serbaneka. Ini adalah bandar yang tidak pernah tidur 24 jam. Kami mengadakan mesyuarat terakhir dengan penasihat diraja, menyusun pengalaman selama 3 hari. Perkhidmatan lapangan terbang yang sempurna, sistem perubatan yang menyelamatkan nyawa, jalan yang selamat dan orang yang bekerja keras. Semuanya sangat mengagumkan. Seorang penasihat berkata, kita terlalu sedikit tahu tentang Malaysia. Baru sekarang kita tahu mengapa dunia memberi perhatian kepada Malaysia. Seorang lagi penasihat bersetuju, Sepanyol mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Baginda Raja menyatakan keazaman Baginda. Baginda berkata, apabila kembali ke Madrid esok, Baginda akan segera memulakan reformasi. Baginda berkata, Baginda akan mengkaji sistem perubatan Malaysia, mempelajari kaedah pendidikan mereka dan membina masyarakat yang selamat. Malam itu, saya tidak dapat tidur. 3 hari yang berlalu pantas bermain di fikiran. Ini adalah perjalanan yang tidak dijangka, bermula dengan pendaratan cemas, tetapi ia adalah masa yang memberi kami hasil yang paling besar. Malaysia membuktikan bahawa walaupun tanpa sumber semula jadi yang banyak dan tanah yang tidak besar, selagi memupuk bakat, ia boleh dibina menjadi tempat yang hebat. Pendidikan, teknologi dan usaha berterusan telah mencipta keajaiban. Pendaratan cemas pada hari itu bukanlah nasib malang, tetapi satu rahmat. Ia adalah peluang untuk kami mengenali tempat hebat bernama Malaysia. Pengalaman itu menjadi titik permulaan untuk mengubah Sepanyol. Baginda Raja sering berkata, Baginda berharap suatu hari nanti dapat melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini, Baginda mahu pergi sebagai tetamu negara rasmi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Saya juga menanti hari itu. Saya ingin sekali lagi mengalami negara yang menakjubkan itu dan melihat bagaimana Malaysia telah berkembang lagi. Inilah kisah 3 hari yang saya alami. Masa ajaib yang dicipta oleh pendaratan cemas, pengajaran berharga yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Saya tidak akan melupakan semua ini seumur hidup saya. Sampai di sini sahaja kisah hari ini. Apa pendapat anda tentang kisah Raja Sepanyol yang terpaksa mendarat cemas dan terharu dengan sistem perubatan Malaysia sehingga Baginda mempromosikan Malaysia ke seluruh Eropah? Sila tinggalkan komen untuk memberi semangat kepada watak utama kisah ini. Inilah kisah yang disampaikan oleh Stesen Keharuan. Jika anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.